Silinder yang kita bentuk nak jadikan kuih batang buruk tu, kita tegak-tegakkan untuk dia lebih kering. Ni kita tengok YouTube tau, belajar dari YouTuber-YouTuber sahabat yang suka share. So, moga dikurniakan segala kebaikan sebab selalu sangat berkongsi resepi. Yang ni kami guna tepung bancuhan. Jadi bancuh sendiri, uli sendiri, macam tu kan. Dan kita canai sendiri. Lepas tu kita bentuk silinder. Nak merasai pengalaman macam mana buat kuih batang buruk. Jadi kalau sahabat yang tahu pastilah tahu kan, tu sebab berbaloi lah nilainya. Bila kita dah goreng tu, kita goreng, mula goreng, tu dah toastkan. Bila dah siap dah garing, kita angkat dan toastkan. Nampaknya akan datang kena buat lebih nipis lah, supaya bila kita goreng tu dia memang kekal nipis. Namun walau macam mana pun, bila dapat lagi satu tip, bila kita dah siap gaul nanti, sebenarnya kita biarkan dia lagi lama bersebati dengan bancuhan tepung-tepung tu, barulah sedap. Tapi walau macam mana pun, hari kedua ni dah sedap dah, kita orang dah makan dah. Ni kita gaul sebati dengan campuran kacang hijau, gula. Alhamdulillah boleh makan. Susu tepung pun ada sekali. Alhamdulillah.